Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tengok video ni mesti orang beriman kan? Kena dengar ayat Quran ni. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana kaum-kaum yang terdahulu diwajibkan ke atas mereka berpuasa. Itu suruhan Allah supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Takwa itu di sini. Orang yang beriman ni belum cukup beriman lagi kalau dia tak puasa. Sebab kita dah beriman ni, kita nak capai level bertakwa. Bertakwa ni tiap-tiap hari Jumaat orang lelaki akan diseru oleh khatib, Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kamu, bertakwalah kamu. Nak tahu maksud takwa ni? InsyaAllah saya akan terangkan lagi. Follow saya, Muallim Muda Izzat. Hey, kita baru masuk bulan Rejab, tapi kenapa dah duk sebut-sebut bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Quran. Jadi ibadah ni, kita yang penting nak istiqamah. Tak semestinya kena beramal satu malam tu terus all out. Jadi beribadah ni nak istiqamah seperti maraton, bukan lari pecut. Bila lari pecut, cepat pancit. Maraton akan ada kekuatan yang boleh kekal lama. Jadi macam itulah ibadah kita. Kita nak berpuasa 30 hari straight ni, sedangkan tak ada latihan daripada selama 11 bulan, agak-agak senang tak? Jadi sebab tu daripada Rejab ni lagi, kita dah berazam, berlatih puasa sunat boleh, bahkan digalakkan dalam agama kita untuk berpuasa banyak dalam bulan Rejab dan juga Syaban. Jadi jom kita start prepare untuk Ramadan. Bermula bulan Rejab. Kurang 2 bulan lagi Ramadan. Start sekarang, okey? Ikhlas daripada saya, Muallim Muda Izzat. Akhirat tu jangan utama, dunia jangan dilupa.